Tak puas hati dengan minta maaf, mengemas tuan punya homestay hari ni. Happy birthday girl. Cepat pun ucap. Lebih istiqomah, solatnya dijaga. Ibu selalu pesannya tak tinggal ibu. Dah umurnya dari 5 tahun, 6 tahun sekarang sampai waktu solatnya dijaga. Ini lagi nak pergi umrah, banyakkan ibadahnya. Itulah yang aku kena ceramah waktu wish dia birthday. Dah bersedia? Dah bersedia? Engkau kena cari cantik ni hari ni. Sebab muka kau bakal ada di dalam game. Sebab kita punya niche tu makin besar. Okay? Niche penonton aku tu makin besar. Semua punca kau. Entah? Punca semua ni kau. Niche aku makin besar, jadi kita tak boleh. Selamat datang ke Guyupan keluarga Haji Sairon dan Haji Asminah, di mana rumah ini adalah rumah tinggalan mereka yang tiada siapa dudukinya. Subhanallah wa bihamdihi. Pasukan keluarga Sairon bin Haji Abdul Qadir. Okey, orang kau. Okey, kita kembali lagi dalam episod orang kampung buat apa hari ni. Sekejap Apa tu maksudnya? Oh, patung. Kau nak interview dia tak? Ha. Okey. Jom kita tengok. Boleh terangkan apa benda ni? Boleh terangkan apa benda Allah ni? Yang penting kalau yang nampak macam babat tu, bukan babat aku lah. Ini apa ni? Ni apa ni? Kupang. Kupang. Oh, tu paru. Yes, sir. Oh, ni paru. Oh, ni babat. Babat lembu lah. Dah masak ni? Dah. Terang. Takut lah. Oi, takut. Okey lagi lah. Sumpah aku beli. Sumpah, cuba ni. Tak makan babat. Okey, jom. Kita tengok lagi kat sini. Dah lama berniaga, cik? Setakat ni saya dalam 3 tahun pengalaman lah. 3 tahun pengalaman, tak pernah untung. Dah 3 tahun. Kenapa masih meneruskan perniagaan bakar-bakar ni? Dia melibatkan benda ni semua usaha, kita percaya pada rezeki Tuhan kan. Jadinya kita kena teruskan lah. Ini pun sunnah Nabi kan, berniaga. Dah lama berniaga kat sini? Yang sini sehari ni. Baru hari ni? Baru hari ni. Oh, orang panggil open house? Open house. Panggil open house, betul. Okey. Untunglah hari ni. Boleh lah. Daripada tak ada kan. Alhamdulillah lah rezeki pakcik ni nak beli susu anak. Oh, anak masih sekolah ke? Bayi kecil? Bayi lagi? Tak. Dalam lagi. Okey. Terima kasih, cik. Okey. Mari kita tengok dekat belakang ada apa. Inilah situasi dekat belakang rumah. Dekat belakang rumah kampung. Ada sawit. Ada kolah. Ni kolah ni kalau perigi. Oh, pergi bawah kosong. Iya, ni kolah. Okey. Pergi yang tepi sana. Perigi tak tahu yang itu hidup ke tidak. Perigi mati ke perigi hidup. Inilah situasinya. Okey. Kita akan sambung lagi nanti. Bye. Yang terpaling jauh dah sampai. Dah habis. Ada dekat mana? Kat rumah. Buyut. Oh.
Kenapa Adra lambat? Gerak lambat. Oh, gerak lambat. Adra bangun lambat ke? Ya. Oh ya, kenapa Adra bangun lambat ke? Hari ni nak raya. Tahulah nak kena marah lagi ke? Oh, siapa yang lambat? Kakak ke, mama ke, papa ke, abang ke? Saya. Awak yang lambat. Kenapa awak lambat? Selalu kan awak yang nombor 1. Ha? Sedap. Sedap. Hambak apa? Konsep makanan hari ni semua potluck. Semua potluck. Selipar. Sebab hari masa tu awak tidur. Sebab awak tidur. Kan waktu dekat rumah ke botak awak tidur. Naklah. Kadang saya, bila kita dah tak ada mak ayah, baru kita terasa dia punya pedihnya kan. Sebab tu kita, yang pertama saya cakap santunilah orang tua. Sebab saya orang tua ada lagi dan saya nak beritahulah pada adik-adik saya yang saya sayang. Kita daripada sebenarnya kita dah 6 tahun yang lepas kita dah ada buat perkara yang macam ni kan. Jadi tahun ni kita selepas COVID kita akan mulakan balik Jadi betul lah apa yang dikatakan oleh suami saya kita kuatkan dia punya kumpulan umur kami dan umur kita ni kat Bahan. Kita ada satu masa tu mana yang kesempatan kita buat baca talian kas. Lepas tu kita bermarhaban kerana kita dibanyakkan selawat ke ada mana-mana waktu hari raya. Dan bacalah syair Arab tu yang marhaban di gaya Ramadan. InsyaAllah nanti Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul. Muslimat wa aminal mu'minin gembira menyambut Syawal pilihan Ramadan berlalu penuh ujian. Berjumpa lagi. Marhaban bika ya Ramadan. Marhaban bika ya Ramadan. Sebab abang suruh dia bergerak laju. Ni orang mak saya. Gerak sikit-sikit Dah boleh macam ni. Nak, tak payah. Masuk sini. Kau minta sikit lah. Bagi yang baru. Orang suka tahu dia tak? Laju. Orang dah semakan. Yang semua dulu. Tak boleh dulu duduk dekat. Ni, cik ni. Satu untuk sambal cowok. Boleh? Jadi bahan dia semua dah disediakan malam tadi. Jadi ini tinggal gaul je. Ini adalah urap Jawa. Urap, tak tahulah orang Jawa ke urap memang urap Malaysia. Dalam bahasa Melayu. Ha? Urap dalam bahasa Melayu apa? Urap dalam bahasa Melayu? Lagi kot lah. Ke dalam bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris. Fungal. Fungus. Salad. Malay salad. Oh, Malay salad. Ke Jawa salad? Jawa salad. Saya perawan esok. Sumpah, saya nak minum dulu.
Singgit. Cukup tak token ni? Kalau ibu token banyak. Jangan Ambil dulu. lajunya. Starter. Ini adalah starter. Diam. Orang Melayu ni ada bergaya dalam. Gela. Gela. Ha. Gela. Tengok awak. Anak dia tak nak suap, dia suap cucu dia. Tengok. Ha? Tengok cucunya dah Cucunya baru nak hidup. Anaknya? Baru nak hidup. Anaknya pun sama. Anaknya wis tuwek. Lama hidup. Mana? Sedap ke Adra? Oh, sedap. Kan? Kenapa tak ambil nasi pun? Angkir. Oh, itu ni pembuka selera, appetize. Ada sambal petai kau tak ambil? Selipar. Abang ambil yang selipar? Paman, dah buang Paman? Mana? Hidup lagi lah Paman. Paman hidup lagi tu. Paman jangan. Paman. Paman tapi hidup lagi lah. Tapi Paman macam dah bunuh tadi. Ni ular apa Paman? Daun Daun. Oh, tapi bisa kan orang kata? Ya ke? Tapi orang kata bisa lah Paman. Paman kan api hijau Ini kecil. Riba punya lagi Oh, segini. patutlah tu Paman kepit. Bye. Oh, mantap. Oh, masih hidup Yang tu dia pakai kemeja. Apa benda lah ha? Orang dah nak salam balik dah baru sampai. Hai awak. Alah. Dia setiap kali kan dia letak era awal. Dia letak era cakap kita tahu. Dia letak era cakap dalam banyak kali. Bukan. Ini datang memang untuk kemas. Ha. Okey, mari kita house tour rumah Embah. So basically ini dapur dia. Ni dapur masak. Lepas je Mbah meninggal, dapur ni terus tak hidup. Selain daripada kalau ada majlis. Oh, tak apa. Tak ada. Ini dapur lama. Sana dapur tambahan. Allah. Oh ni. Ini dulu tempat tidur Mbah. Lepas tu Mbah dah meninggal, jadi macam store, mini store. Okey. Ni dulu beriah. Ni. Kau tahu kan? Jal, kau tahu kan yang mana? Tahu? Mana? Mana? Okey, ini nampak bersepakan. Nampak macam hidup je kan tempat ni kan. Inilah.
orang yang sebenar. Ini kawasan ni adalah kawasan baju-baju Dibah lagi kerja. Ini adalah bising sorry kalau background bising. Okey. Ini bilik Mbah Pin dulu. Tengok, nostalgia kan? Letak barang-barang gelas ni dekat dalam almari. Dah berapa tahun tak dikeluarkan. Okey. Sekarang ni nak tolong apa? Gini. Ni semua ni. Okey. Ni ruang tamu. Ini tempat meja dia. Meja dah. Depan ada orang Ada. Oh. Ni ruang tamu. Ruang tamu baru tambah. Okey, kalau tengok jauh sini Jom. Kita jalan. Berapa jauh kejauhannya? Adra. Rajin lah. Buat apa tadi? Makan lagi. Ambil gambar. Dah habis belum? Kita berdiri. Sejadah pula. Telekom. Belum. Pintu tak kunci. Ibu dah solat. Belum. Ambil gambar dulu. Ni ambil. Sorry bang. Wah. Viral, aku viralkan. Nak tak nampak? Anak dia nampak. Ni tekan record ni bulatan ni. Ni dah record lah ni. Dah record. Lepas tu kalau nak muka sendiri, ini ada dia punya flip dia. Habis tu lepas tu boleh edit, boleh buang-buang kan. Boleh. Masuk Dekat apps je. Dekat app je. Dia guna apps je untuk transfer data tu. Tak payah lagi guna laptop. Lebih sikit lagi. Sikit lagi. Tu nanti siapa nak bayar ni wai. Masuk. Belum. Itu Pak Long tinggal ni je. Okey, masuk. Tinggal dia menjerit je tu. Masuk. Macam ni. Macam ni. Tu. Berani Okey, masuk. Tak berani. Abang-abang. La ilaha illallah. Banyaknya. Makin membakar tu. Masa makin bakar tu. Bakar lah dia. Allah Akbar. Macam nak zoom? Kalau zoom ni. Oh ni. Record je. Okay. Oh macam tu. Ada apa ciri-ciri Dan lebih. Masuk frame ke? sudah ni gila. Awak level atas satu tinggi. No, tinggal 11% je. Memang. Tadi lupa nak cakap. Yang masuk tak? Sampai. Tu yang nampak? Okey, alright. Pentol dulu, pentol je. Ibu dulu lah. Pentol. Pentol dulu. Nampak dulu. Hey, ada juga. Kena asing dulu kan? Okey. Wih, happy-nya. Oh. Okey, sobat, setakat tu je kita punya video family gathering untuk hari ini. Syawal ke hari ni 19 bulan. Syawal ke 18 kot hari ni. Kami daripada keluarga Haji Sairun dan Hajah Supina
mengucapkan pesan dan kata-kata untuk tautan kasih tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak puas hati dengan Minta maaf, mengemas. tuan punya homestay hari ni. Okey, ini Ni banyak benda yang perlu diperbaiki. Okay, terima kasih pada semua yang dah hadir dan yang tak hadir, tak apa. Kita pun last minute. Alhamdulillah program berjalan dengan lancar. Cuma banyak benda kita perlu perbaiki untuk buat program ni lagi meriah. Kan, insyaAllah lepas ni kita akan buat perancangan yang lebih jitu dan teliti, dengan harapkan dengan bantuan cikgu-cikgu muda kita ni. Lain kali kita buat atur cara program yang lebih mantap lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alright. Terima kasih. Salam. Selamat Hari Raya. Sebenarnya saya teringin nak tahu. Contoh kalau makanan ni tak habis ni, selalu peniaga buat apa? Biasanya peniaga saya tu tak sampah. Tak, kita penonton ada dalam 10,000 100,000 lah yang menonton. Jadi dia punya ayat dia tu kena manis sikit. So biasanya untuk kalau macam yang tak habis ni biasa kita akan sedekah lah kepada fakir miskin. Tapi tak kot, dengan rasa macam berdosa lah bila menipu banyak sangat. Okey. Terima kasih. Okey, kalau tengok kat situ ada seorang lelaki sesat. Yang dah lah sesat, datang lambat pula tu. Aku dah berpeluh, sumpah aku dah ketibas. Ni kalau perah baju raya aku, baju kurung aku ni, semua air peluh. Kau zoom lagi. Aku akan zoom lagi. Sekarang ni orang dah tak buat macam tu Orang tengah flip je. Tak payah. Dengan time Tak, pesan itu dengan sebab- jimat-jimat. Dah nak habis dah pun. Oh ya ke? Latihan awal Dah. Oh dah.